bersama dalam forum pada hari ini. Tajuk forum kita ialah kepentingan literasi dalam pendidikan serta kesan lemah literasi. Literasi ini bukan sekadar boleh membaca dan menulis, tetapi malah merangkumi upaya memahami, mentafsir dan menggunakan maklumat secara berkesan. Bersama saya hari ini, 4 orang panel yang akan mengupas topik ini dari berbagai sudut. Baiklah, kita mulakan dengan perbincangan dengan panel pertama, iaitu Akila Farika. Apakah kepentingan literasi kepada murid dalam dunia pendidikan? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ahmad Iskandar. Pada pendapat saya, literasi sangat penting kepada murid kerana ianya merupakan asas pembelajaran sepanjang hayat. Murid yang mempunyai literasi yang baik mampu memahami bahan pembelajaran, menjawab soalan dengan tepat serta menyampaikan idea dengan yakin. Selain itu, literasi juga membantu murid berfikir secara kritis dan kreatif sekaligus meningkatkan pencapaian akademik dan keyakinan diri. Terima kasih kepada yang pertama. Seterusnya kita beralih kepada peranan guru. Bagaimanakah literasi ini mempengaruhi peranan guru dalam pendidikan? Silakan Hajar. Terima kasih moderator. Dari sudut guru, literasi amat penting kerana ia menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru yang literat mampu menyampaikan ilmu dengan jelas dan sistematik dan menggunakan pelbagai bahan bacaan dan teknologi pendidikan. Selain itu, guru yang literat juga mampu membimbing murid menilai maklumat secara beretika. Selain itu, guru juga berperanan memupuk budaya membaca dalam kalangan murid. Jika guru sendiri lemah literasi, murid akan sukar berkembang dan kualiti pendidikan akan terjejas. Baik, terima kasih. Ini kita lihat pula pada peranan ibu bapa. Adini Fisher, apakah kepentingan literasi kepada ibu bapa dalam menyokong pendidikan anak-anak? Terima kasih moderator. Ibu bapa yang celik literasi dapat membantu anak-anak memahami pelajaran di rumah serta menjadi contoh teladan yang baik. Selain itu, ibu bapa yang berpengetahuan mampu memantau penggunaan teknologi dan maklumat anak-anak agar tidak terpengaruh dengan perkara negatif. Hal ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif di rumah. Terima kasih atas pandangan tersebut. Akhir sekali, kita dengar pula pandangan dari sudut masyarakat. Baiklah panel keempat, iaitu Syah. Apakah kepentingan literasi kepada masyarakat dan negara? Silakan. Terima kasih panel Tuan Moderator Iskandar. Literasi merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat berilmu dan bertamadun. Masyarakat yang celik literasi mampu membuat keputusan yang bijak, menilai kesasihan maklumat serta mengelakkan penyebaran berita palsu. Ini secara tidak langsung, tahap literasi yang tinggi dapat meningkatkan daya saingan negara di peringkat global. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sebagai kesimpulan, literasi ini memainkan peranan penting dalam pendidikan yang melibatkan murid, guru, ibu bapa dan masyarakat. Semua pihak harus berganding bahu untuk memperkukuh budaya literasi demi melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Oi.